ini dia Honor 600 Pro, smartphone mid-range terbaru daripada Honor. Nama je smartphone mid-range tapi dia punya spek tak mid-range langsung. First kali, jom kita tengok dia punya design. Cuba tengok tu. Memang nampak clean dan premium. Ada frosted glass dekat bahagian belakang ni. Lepas tu dekat kaca atas tu dia jenis glossy. Ada 3 pilihan warna, orange, golden white dengan black. Lagi satu, smartphone ni memang nipis tau. Dia punya ketebalan cuma 7.8mm je. Nak pegang lama-lama pun tak terasa berat walaupun dia ada bateri yang besar. Untuk dia punya kamera pun memang best. Dekat sini ada 200 megapiksel main kamera. Memang best tau kalau nak ambil gambar dengan megapiksel yang besar sebab kita boleh crop tapi masih nampak detail yang sharp. Lepas tu ada juga telephoto kamera 50 megapiksel yang boleh zoom sampai 120 kali. Aku dah zoom gambar jauh-jauh walaupun mata aku sendiri tak nampak tapi kamera ni boleh nampak dengan jelas. Lepas tu kalau korang nak ambil shot yang luas, dekat sini ada 12 megapiksel ultra wide kamera. Dekat sini siap ada color temperature sensor so korang punya warna gambar akan nampak lebih natural. Kamera selfie ni pun ada 50 megapiksel so kalau korang suka ambil gambar muka sendiri ataupun nak buat konten memang sesuai. Yang bagusnya Honor memang push tau dia punya AI feature so korang akan dapat banyak AI feature yang function. Contohnya macam AI super zoom yang boleh sharpkan gambar korang pakai AI. Ada juga AI night mode untuk bagi korang gambar yang lebih clarity walaupun dalam keadaan low light. Lepas tu ada AI eraser untuk bantu kita buang benda yang tak diingini dalam gambar. Lagi satu yang paling best, dekat sini ada AI image to video 2.0 yang boleh tukarkan gambar korang jadi video. Yang bagusnya kita boleh access AI feature ni pakai button dekat tepi ni je. So kalau kita nak edit gambar, just tekan je button dekat tepi tu. Lepas tu kita boleh pilih nak circle to search ataupun nak image to video. Alright, so yang ni gambar asal. Lepas tu kita boleh play jadi video. Cuba tengok tu. Woi, style weh. Untuk dia punya performance, dekat sini pakai prosesor flagship Snapdragon 8 Elite. Dengan flagship level prosesor, korang boleh expect gaming performance yang smooth walaupun korang gaming dalam jangka masa yang lama. Bukan setakat gaming je, kalau korang nak multitasking ataupun nak edit video pakai smartphone ni pun tak ada masalah. Pada pendapat aku, prosesor macam ni memang dah cukup overkill untuk kebanyakan user. Okey, jom kita tengok dia punya display pula. Ada 6.57 inci. Lepas tu dia punya bezel memang minimal. Skrin jenis AMOLED dan ada 120Hz refresh rate. Nak tengok Netflix pun best sebab ada HDR support. Dia punya brightness pun boleh pergi sampai 8000 nits tau. Memang betul-betul terang. Bateri dia pun memang besar gila tau. Dekat sini ada 7000 mAh bateri. Boleh tahan bukan setakat 1 hari tapi boleh capai sampai 2 hari dengan penggunaan yang biasa. Nak cas pun laju sebab dia support sampai 80W wired charging dan 50W wireless charging. Lagi satu, smartphone ni bukan setakat lawa je tau tapi dia tahan lasar. Dekat sini ada IP68 dan IP69 so kalau phone ni terkena air ataupun habuk tak perlu risau. Secara keseluruhan aku rasa Honor 600 Pro ni memang package yang lengkap untuk smartphone harga mid-range. Ada kamera yang cantik, performance pun padu, lepas tu dia punya bateri pun besar. Kalau korang gamer, content creator ataupun somebody yang nakkan smartphone yang tahan lama boleh try Honor 600 Pro.